Assalamualaikum dan salam sejahtera guru-guru yang saya hormati. Hari ini saya ingin mengingatkan satu perkara besar, sesuatu yang membezakan profession guru dengan profession lain. Guru bukan sekadar bekerja. Guru berbakti. Wahai guru, orang lain pergi bekerja untuk menyiapkan tugas, tetapi anda datang ke sekolah untuk membentuk manusia. Orang lain mengejar waktu, tetapi anda mengisi waktu dengan roh dan jiwa. Orang lain mungkin bekerja kerana gaji, tetapi anda bekerja kerana amanah. Kerana menjadi guru itu bukan job, tetapi pengorbanan. Setiap hari anda melangkah ke kelas, anda membawa lebih daripada buku dan RPH. Anda membawa hati, anda membawa kesabaran, anda membawa harapan untuk setiap murid yang menunggu. Anda tidak pernah tahu murid mana yang datang hari itu dengan hati yang luka, yang baru bergaduh di rumah, yang merasa tidak berguna, yang hampir hilang harapan. Tetapi kehadiran anda, suara anda, senyuman anda, itu semua mampu menenangkan, mampu menguatkan, mampu menyelamatkan sebuah jiwa. Itulah bakti seorang guru. Bakti yang tidak ternilai, bakti yang tidak dapat dibeli, bakti yang kekal sampai bila-bila. Dan ingatlah, wahai guru, bila anda memujuk murid yang bersedih, itu bukan kerja, itu bakti. Bila anda mengulang ajar sampai murid faham, itu bukan kerja, itu bakti. Bila anda sabar walaupun penat, itu bukan kerja, itu bakti. Dunia mungkin tidak melihat segalanya, tetapi Allah melihat setiap bakti yang anda tanam. Setiap titik peluh, setiap titis air mata, setiap doa yang anda bisikkan buat murid yang anda sayang, semuanya menjadi pahala yang mengalir tanpa henti. Sebagai pengetua anda, saya ingin ucapkan dengan penuh hormat, terima kasih kerana berbakti. Terima kasih kerana memberi lebih daripada yang dunia lihat. Terima kasih kerana menjadi guru yang sebenar. Dan sebelum saya akhiri ucapan ini, jika video ini memberi manfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua agar lebih ramai guru mendapat inspirasi dan kekuatan. Terima kasih guru. Teruslah berbakti kerana bakti anda membina masa depan bangsa.